Assalamualaikum ke podcast Sembang Dapur Rasa. Pada hari ini kita ada seorang lagi tetamu iaitu Izwan Zain, CEO Cafe Kuih. Betul ke? Cafe. Kalau CEO tu kepada syarikatnya Demogi. Demogi Sdn Bhd. Jenama tu lebih Kuih Cafe. Kan. So selamat datang. Terima kasih. Sudi bersama-sama kita pada hari ini kan. Bulan puasa. Betul Bulan kan? puasa. Tak ada air. Tak ada air, tak ada kuih. Tak ada kuih. Kalau Kena ada kuih. kena ada kuih kan. Tapi tak apa, kita faham bulan puasa kan. Okey, bersembang pasal kuih ni kan. Di mana datangnya idea nak buat kafe kuih tu sendiri? 2015. Penghujung 2015 masa tu, kalau kita perasan lah, scene untuk kafe-kafe ni tumbuh macam cendawan. Sekarang lebih cendawan lah. Tapi waktu tu permulaan. Tapi penuh dekat Klang Valley lah especially kan. Jadi saya tengok, you tanya tadi soalan macam mana timbulnya kuih tu. Sebab bila saya tua, saya suka pergi kafe ke kafe. Kafe hopping lah orang panggil kan. Tapi bila kita tengok balik, kebanyakan kafe-kafe ni dia sediakan makanan ni semua makanan western. Kan? Dia punya baik dari segi food, lepas tu pastries, and then dia punya beverage, minuman lah. So daripada situlah sebenarnya sedikit sebanyak timbul yang rasa macam kenapa kita tak angkat makanan it's not, masa tu tak adalah kata traditional, local food lah. Kita punya makanan asas kita, makanan yang menggambarkan negara kita. Daripada ilham tu lah Allah bagi waktu tu, okey kita cuba cerita. So sekarang kuih dah berapa tahun? Kuih daripada 2016 hingga sekarang dah 9 tahun lah. So ada berapa branch? Currently kita ada, setakat ni kita ada di Shah Alam, di Subang Jaya. Sebelum tu kita ada di Bukit Jelutong. So yang terbaru kita di Setia Alam dengan Petaling Jaya. InsyaAllah penghujung minggu ni, dalam bulan-bulan puasa ni kita buka yang Setia Alam dulu. So lepas raya insyaAllah terus PJ. Dua-dua ni tengah buat. Macam ni. Setia Alam tu dalam mall ke ataupun? Kita kat luar juga, dekat area Taipan tu. Kalau dekat PJ dekat section 16. So all together akan ada lebih kurang 4-5 lah kan. So seterusnya akan adalah cawangan-cawangan yang ke depan. Okay. So apa pula keunikan daripada satu cawangan ataupun cawangan lain tu, sama je dia punya ni ke macam mana? Kalau dari segi menunya sama, mungkinlah ada special sikit lah. Maksudnya outlet ni ada yang tak ada dekat outlet lain. Tapi basically semua sama. Cuma keunikan tu nak kata suasana lah. Bila you pergi Shah Alam, suasana dia lain. Suasana dia macam lebih nampak, kalau yang sekarang lah kita tengok lebih gelap, bermain dengan kayu, bermain dengan besi, suasana kekampungan sedikit. Kalau di Subang Jaya tu dia agak urban, modern. Setia Alam lain, lebih santai, so, minimal. Konsep tu berlainan lah antara satu. Kita nak pastikan semua outlet kuih berlainan. Makanan sama, tapi makanan sama. Ambience ni lain. Ambience lain. Tu sini you punya idea lah untuk cetuskan setiap berlainan. Sebab kita nak pastikan macam kat perut sendiri kan. You datang, nak pergilah Setia Alam. Jom kita pergi Setia Alam. So is a part of kita punya strategi. You akan tour. Maksudnya satu customer tapi dia boleh tour banyak kedai. Semua branch kan. Semua branch. Tak sama lah kan. Mana orang punya cita rasa mungkin nak nak yang gelap-gelap ni, mungkin yang berumur sikit kan. Mungkin suka yang romantik-romantik. Okay, so dekat kedai tu banyaknya kuih-kuih Melayu kan. Betul, kita tak ada langsung makanan luar lah. So nak tanya, ada tak plan nak kuih-kuih daripada kuih tradisional daripada bangsa lain? Sebenarnya sebelum ni macam ni. Sebab kita kan terikat sikit dengan halal, lepas tu persepsi orang kita sendiri nak datang ke kedai ni, keselesaan lah dalam dia nak memilih makanan tu. Sebenarnya ada kuih bangsa lain. Macam sebelum ni
kalau kita tengok kuih tradisional, tapi kuih-kuih macam bangsa India, contoh kuih vadi. Vadi pun ada banyak jenis vadi. Lepas tu kalau daripada kaum Cina, kita ada kuih angku kuih kan. So kita sebenarnya ada. Cuma kita nak pastikan yang buat tu daripada ni lah, tak ada meragukan sumber halal. So kita ada sikit kekangan kat situ. Tapi sebolehnya memang kita nak wujudkan ketiga-tiga bangsa punya ni. Identiti Malaysia tu ada kat sini. Betul. So jadi kalau pelancong-pelancong luar datang, so kita lah jadi ejen ataupun kalau kita kalau kat Shah Alam ni kita banyak je pelancong luar datang. So kita part of Selangor punya tourism. So memang ramailah pelancong datang banyak. Pelancong daripada Korea, daripada China. Datang seolah-olah menggambarkan Malaysia tapi kita mewakili Selangor lah. Sebab tu kita ada dalam tourism Selangor juga. So dia banyak lah, ekosistem dia tu penuh. Kat kedai kuih sendiri tu ada berapa jenis kuih? Sebelum ni kita ada 40 jenis. Pernah satu ketika tu kita ada hampir 50 jenis. Tapi bila 50 jenis ni macam ni lah, kita nak wujudkan apa pun, bagi saya quality always kita tak boleh nak kompromi. Tapi nak dapatkan yang quality yang capai betul-betul tu, itu yang susah. Betul lah. So sekarang ni ada lebih kurang menghampiri 40 jenis lah. Satu ketika tu pernah ada 50. Pening orang nak makan ni. 50. Nak berkualiti yang sedap. Yang berkualiti, sedap, konsisten. Yang tu yang susah. Tapi kedai kuih memang kuih-kuih dia memang sedap lah. Alhamdulillah, syukur. Itu kita punya dah nama pun kuih. Lepas tu tak jaga pula kalau ni susah. Itu unik dia. Kan kat Shah Alam ni pun rasanya kat situ je lah kuih. So far ada kedai-kedai kuih lain. Yang untuk banyak pilihan. Sebab kita bukan hanya ada kuih-kuih. Makanan lain pun banyak. So antara makanan-makanan lain yang ada kat kuih apa? Okey, kalau kita kategorikan lah, kita ada nasi. Kita ada nasi dagang, nasi lemak, nasi tomato, nasi ujang panas. Banyaklah jenis nasi. Nasi lemak bungkus pun ada. Itu kalau nasi. Kalau yang sup-sup, kita ada mi kari, laksa, soto, bihun sup, mi kari. Macam-macam lah jenis yang sup-sup ni. Lepas tu kita ada ubi kayu rebus, cok kodok, kopok leko, lempeng. Bukannya kuih je lah. Dia ada macam-macam. Kuih ni kita display kat depan. Kita bagi pilihan dekat customer. Okay, you tengok, ikut keselesaan sendiri, you pilih. Lepas tu kita ada hamparan makanan pula. Hamparan kau. Tu dia. Banyak. Pilih saja. Pilih saja. Okay, nak tanya, kenapa sekarang kan banyak restoran, kafe ke apa, dia buat kuih tradisional tapi dia macam olah balik benda tu. So jadi macam tak asli sangat lah. Tak original dah tak lah. original. So apa pandangan you? You nak tanya kenapa dia berlaku ke apa? Kenapa dia berlaku dan apa pandangan saya lah. Okey, kenapa dia berlaku tu, kita saya sendiri pun tahulah sebab musabab dia tu kan. Sebab kita kekangan kepada pakar tu sebenarnya. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya orang-orang yang nak membuat kuih ni dari segi kepakaran tu. Kalau kita dulu ni membesar bahagian kampung-kampung ni senang. Kan? Hujung kampung ni sampai hujung sana boleh buat kuih. So, kalau kat kepakaran tu dah tipis lah maknanya. Dia dah tak jumpa dah. Pelapis. Jadi orang-orang yang membuat ni dah ni. Jadi orang baru dia mesti dia nak bagi sesuatu yang okey. So dia cuba untuk fusionkan benda tu. Inovasikan. Mengikut dengan bahan mungkin, betul. Banyak faktor kan. Kadang-kadang orang ingat buat kuih-kuih tradisional ni senang. Susah. Tapi bagi saya susah. Betul. Proses dia tu. Proses dia tu. Buat kuih tu lagi lama proses dia. Dia kami pun kalau syuting ke apa, memang nampak macam senang. Ada luahan ke? Kami sendiri dah pernah buat. Dah pernah buat. Bila susah. Buat yang okey, susah prosesnya. Jadi saya rasa itulah perjuangan kita juga. Maksudnya dalam kita nak berniaga, kita nak tunjukkan, kita nak angkat.
Jadi mengikut pandangan saya lah, berdasarkan soalan you tadi tu, kita tetap kena kekalkan benda tu. Sebab benda ni bukan untuk kita yang sekarang ni, untuk generasi yang akan datang. Supaya dia tahu inilah kita punya budaya daripada dulu lagi. Dia bukan cerita pasal orang Melayu saja. Melayu, Cina dengan India semua kaum lah. Makanan-makanan tradisional ni kan, barulah kita menghargai macam tu kan. Warisan. So maknanya tak salah lah untuk fusionkan. Tak At salah. least, Tapi masih ada mengekalkan elemen yang tradisional original dia tu lah. Sebab tu kalau you pergi kuih, kita kekal original je. Kita pernah duduk dalam fasa yang kata, apa kata kita ubah sikit jadi macam ni. Tak ni lah. It doesn't work orang cakap kan. Tak ni. Tak sampai. Kuih Melayu letak cheese lah kan. Dia So, you rasa saya macam cuba mana tu, tapi kan? tak sampai juga. sampai, Sebab tu sekarang kita cubalah, kita tengah wujudkan tagline kuih ni. Yang terbaru kita kata kat situ, manisnya kuih, indahnya memori. Macam mana nak dapat memori kalau you tak ada yang asli? Itulah. So apa you rasa bila restoran kuih sekarang macam lebih fokus kepada penampilan atau rasa? Which one? Macam Untuk kuih. Kalau untuk kuih, mana okey. lebih penting? Rasa atau penampilan? Okey, sekarang orang tanya, banyak orang tanya saya, okey you lepas fasa MCO, bertahan, bawa company ni, bawa brand ni sampai 9 tahun, masih kekal, malah you kembangkan. Apa rahsia dia? Saya kata tak lain tak bukan, quality. Dia merangkumi beberapa perkara. Quality, servis, konsistensi. Benda ni tak boleh lari. Dan saya tak nak masuk bab management lah. Itu kena lebih berstruktur lah. Cuma 3 ni lah. Jadi bila you cakap penting tak ni? Sebab kalau you pergi, kita boleh buat macam-macam bentuk dalam kedai. Kafe kan. Kalau kafe banyak sekarang ni, macam-macam design. Tapi ada yang cepat. Ada yang cepat tutup, ada yang cepat buka tutup. So tak lain tak bukan, elemen quality ni bagi saya tak boleh lari lah. Kena seiring. You buat kedai macam mana cantik pun, quality food tak jaga, saya rasa tak boleh nak bertahan. Tak ada repeat customer lah. Repeat customer kan? Tak ada. You pun tak yakin dengan makanan you kalau makanan you tak sedap. Ni kalau makanan kita sedap. Ada tak orang request, maksudnya bila satu-satu kuih yang dia orang tiba-tiba datang kan, alamak tak ada pula lah kuih ni. Macam dah memang datang tu sebab nak dapatkan kuih tu. Banyak. Sebab kita customer bukan semua daripada Shah Alam. Macam semalam sendiri lah yang terbaru lah. Kita sekarang tengah buffet Ramadan. Daripada Melaka, daripada Nilai datang, daripada jauh-jauh. Jadi orang-orang ni datang dengan harapan. Tapi kalau dia bagi tahu awal, kita boleh asingkan. Kalau dia tak bagi tahu tiba-tiba ni. Tapi yalah, kita layan cara baik lah. Kita tak apa puan datang lagi ataupun akak datang lagi, nanti kita pastikan ni, kita tolong simpankan untuk you. So, datang lagi. Adalah sampai peringkat macam tu. Banyak. Kan? Banyak permintaan kadang-kadang. Harap sangat dapat kuih ni kan. Tahu tak kita banyak customer jenis apa? Ibu mengandung. Itu mengidam. lagilah pula kan. Mana tu kan. Yang masalah dia para suami. tak ada susah. Tak, yang carinya para suami. Abang, tolonglah saya bang. Kata macam mana bang saya nak tolong? Kami dah nak tutup dah ni, dah tak ada kan. Bini saya mengidam. Tapi kita selesaikanlah masalah dia orang. Ni untuk para suami. Kalau betul. Kadang-kadang isteri dia mengidam kan. Kita cuba bantu. Kan? Ramai. Dah mengidam nak lah kan. Betul lah. Okay, kuih tradisional yang kuih moden, mana satu yang lebih dekat dengan di hati? Sudah tentu kuih tradisional. Tak lari lah. Walaupun kita makan juga kuih-kuih apa tadi? Western modern. Kan? Modern apa semua makan. Tapi yalah, manisnya tu lain. Macam tu. Rasa dengan manis lain. Dia mengembalikan kita kepada nostalgia. Sebab you kecil-kecil pernah makan kuih lapis. Apa nak? Lapis merah putih tu kan. Apa yang kita buat? Kita buka satu-satu. Benda tu tak ada. Lambat habis. Lambat habis nak makan.
Oh, satu kan. Satu kan. Ha. Enjoy sangat kan. Betul. Benda tu contoh lah, contoh. Betul. Ha. So antara kuih kat sana tu apa yang paling orang favourite? Favorite kuih? Mm-mm. Banyak sebenarnya. Okey, antara 5 bagi 5. Bagi Lima, lima okey. lah. Seri muka, kuih koci, kuih bingka ubi, Bingka ubi. kuih bakar ataupun orang panggil kuih kemboja. Lepas tu kita roti jala kita sebenarnya. Roti jala kari ayam kita Betul lah, ni. saya pernah rasa. Walaupun dia bukanlah kuih-kuih yang display kan, dia part of kuih lah. Roti jala. Orang datang meminta tu lah. Itu Best seller. Best Lah. seller lah. roti jala bila you boleh jumpa? Oh, itulah masa time puasa. Bulan Ramadan je. Raya. Tapi kita pastikan sepanjang tahun ada. So Itu boleh dia. makan anytime. At any time. Kuih tradisional ni boleh ke bertahan lama dalam dunia moden sekarang ni? Sebab semuanya perlu cepat dan mudah kan sekarang. Semua nak cepat, semua nak benda mudah. Kuih tradisional macam you cakap tadi agak Ambil masa, sukar lah. dia punya proses. Macam Dia kita cakap tadi nak buat kan. renyah kan. Renyah kan. Tapi kita suka. sangat-sangat. Sebab untuk tahun-tahun pertama tu kita buat sendiri semua kuih-kuih ni. Allahu Akbar. Daripada tengah malam tu. Betul? Bertungku lumus semua nak sampai ke besok pagi nak buka kedai kan. So okay, akak punya soalan tadi tu, kalau bagi saya kita kena kekalkan relevankan benda ni. Tetapi usaha kena dibuat lah. Maksudnya kita nak promosikan macam usaha yang kita buat jugalah saya rasa. Kita banyak mak-mak yang datang bawa anak-anak kecil kan. Dia nak tunjuk benda tu. Sini tengok kuih ni. Dia nak bercerita balik. Itu baguslah. Itu yang saya kepuasan untuk saya bila saya tengok macam dia tunjuk ke anak dia. Maksudnya you transfer memory you, knowledge you transfer ke anak kan. Kalau nak cakap untuk dia kekal relevan tu, saya rasa tu salah satu usaha lah yang macam mana yang kita cuba buat. So kuih kena ambil peranan lah tu kan. Ambil tanggungjawab. Tanggungjawab yang orang tak suruh lah. Lebih kurang macam tu lah. Bagi saya, boleh dikekalkan relevan, tapi saya tak pasti sama ada dia boleh bertahan 20 ke 30 tahun lagi. Tapi buat masa ni, saya rasa masih okey lah. Okey, nak tanya pasal harga lah. Sekarang semua benda mahal kan. So you rasa harga kuih kat restoran you tu berpatutan ke tak berbanding dengan harga kat luar? Bagi saya berpatutan. Okey. Malah saya rasa dia kena dinaikkan. Harga tepung berapa kah? Betul sekarang. Pelantar berapa? Semua ada kenaikan. Dia bukan sekadar kenaikan reflect dengan harga penjualan. Dia ada banyak lagi miscellaneous cost kat tepi-tepi tu kan. Manpower. Kalau you nak berkembang untuk you membuat kuih, you kena ada pekerja, ada struktur tu. Semua melibatkan kos. Sebab apa? You boleh bayar kuih modern dengan harga yang lebih mahal. You boleh bayar RM6, RM7 untuk satu contoh lah croissant ke apa semua kan. Tapi untuk curry puff, you bayar RM1, you rasa mahal. Nak pergi haji balik hari ke? Tu kadang-kadang mentality tu. Ini saya cuba sampaikan realiti lah apa yang berlaku kan. Bagi saya harga kena ni. Betul, dengan kenaikan harga sekarang mencabar lah. Dulu boleh dapat RM1 3. Sekarang tak dapat. Packaging lagi. Kan packaging dia dah cantik. Allah Akbar. Terima kasih. So macam mana you all nak kekalkan yelah Setakat ni kita masih harga yang paling tu lah. Sebab kita rasa kita nak pastikan semua orang boleh rasa. So tak ada kenaikan harga lah. Start daripada kan orang cakap kata sekarang semua barang dah naik kan. So dari segi kita ada beberapa kali ada lah juga kenaikan naik harga. Tapi ni dah lama tak naik jugalah. Tapi untuk makanan ada kenaikan sedikit. Sedikit yang tak melampau pun. Sebab kita yang macam saya cakap lah, harga-harga kuih kita kekalkan. Harga makanan tu kita ada here and there lah. Ada here and there. So cost memang agak ni lah, critical lah bagi saya. Tapi you have to manage it well. Semua benda teratur, insyaAllah lah. Tapi ke depan kena ada kenaikan tak? dengar. Sedikit. Dengar semua Okey. Untuk
kuih sendiri kan, apakah usaha promosi kan selain daripada orang datang ke tempat you? So kuih sendiri ada buat pergi ke mana-mana event ke apa semua? Oh, kita banyak. Kalau kata cerita dari segi marketing lah kan, kita marketing tu secara tak langsung kita sampaikan kat luar apa yang kita ada lah. Banyak cabang untuk media sosial biasa ni ataupun downstream punya media, upstream media pun kita, event apa semua pun kita masuk. Kita So memang mungkin dengan cara tu nama kuih ni cepat Lagi dikenali. kadang-kadang orang sajalah kita share kan. Kadang-kadang dia tak nak spend. Benda ni kalau you tak spend, you duduk kat situ saja, memang orang takkan tahu pun. Jadi macam ni you nak sampaikan, you kena ada tu lah. Networking yang baik kan. Kena sampai dekat semua area lah. Macam contoh you nak kena bagi orang tahu. Kita berniaga kena bagi orang tahu, baru orang boleh datang support kita. Betul. Bila support kita, barulah kita boleh berkembang lagi, bagi lagi yang lebih baik. So itulah Salah satu cara lah. Mewar-warkan. Kuih ni ada macam-macam kuih. Okay. So ini jawapan jujur lah. Nak cakap tak jujur. Jujur tanya soalan. So kalau restoran kuih ni betul-betul beri penghormatan pada budaya tempatan atau hanya mengambil kesempatan di atas nostalgia pelanggan? Ni jujur. Ambil kesempatan atas betul-betul usaha untuk ni. Ataupun sekadar untuk ambil kesempatan. Betul-betul macam daripada jiwa. Memang sebenarnya nak perkenal kuih ni, nak bagi orang tahu dari you sendiri macam mana. Okay, sebab saya background saya seorang jurutera dulu. Lepas tu kita mula meniaga. Saya meniaga pun dengan meniaga nasi lemak. Masih nak bagi tahu jiwa kita tu. Kan? Sebenarnya sebelum buka kuih tu sendiri, saya meniaga nasi lemak bungkus juga kat tepi-tepi jalan apa semua. Jadi saya memang cuba untuk perjuangkan benda ni. Ada rasa tu. Cuma ilham waktu tu, Allah bagi ilham waktu tu untuk kuih-kuih tradisional ni. Kita cuba ni sebab bagi saya, kenapa dia duduk kat tepi-tepi jalan je ni? Waktu tu kan. Kan saya meniaga nasi lemak pun tepi jalan. Bila saya tengok orang meniaga kuih juga pun tepi jalan juga. Saya kata, kenapa kuih? Sekarang nasi lemak pun dah masuk semua restoran. Kan banyak kedai-kedai nasi lemak kan. Apa salahnya kuih ni pun kita angkat juga. Jadi saya rasa saya bukan nak bermain dengan nostalgia. Saya memang berniat nak angkat. Tapi saya tak sangka juga sambutan dia macam tu. Tapi bila kita dah dapat sambutan, dapat sokongan daripada kita punya customer apa semua yang menyokong kita daripada dulu, takkan kita nak berhenti kat situ. Kita teruskan lah. Kita kembangkan, upgrade lagi. Nanti Kak Put akan tengok perubahan-perubahan kuih tu. Sampai 9 tahun sekarang kan. 9 tahun tu, lepas tu tolak 2 tahun tu MCO lah. 7 tahun tu lah kita struggle juga. Dan banyak perubahan yang kita buat. Daripada hari awal sampai sekarang. Dah berapa cawangan dah ni Dah ke-4, ke-5 kan nak masuk. Kita akan terus. Tahun ni kita bercadang untuk perancangan lah. Akan ada 6 outlet baru lah. Luar daripada Klang Valley ada. Cadang. Setakat ni kita Klang Valley dulu lah. Selangor KL. Kita pastikan Selangor KL okey. Betul-betul mantap. InsyaAllah kita cuba. So tadi cakap pasal MCO. Boleh cerita sikit. MCO tu macam mana you all survive? Betul. MCO untuk government announce waktu tu buat announcement 18 Mac 2020. Saya tak lupa tau. 18 Mac 2020. Lockdown. So sebulan yang pertama tu betul. Saya setuju jam. Tak tahu. Tak ada customer. Tak ada jualan. Tak ada apa. Sedangkan kita ada pekerja. Kita ada sewa. Kan masa itu kan haywire sikit. Nak kena owner suruh bayar juga. Inilah income tak ada apa. Tak ada. Adalah kita punya tabungan apa semua. Jadi dalam masa sebulan saya dengan ada rakan-rakan kerja yang lain ni, kita fikir macam mana kita nak reach customer. How we want to reach customer sekarang ni. Itu yang paling penting. So daripada situ, itu kata MCO ni ada bawa kebaikan juga. Maksudnya kebaikan dari segi
struktur bisnes tu Ada hikmah selepas dia ada hikmah. Sebab kita tak ada online sebelum ni. Sebelum MCO kita tak ada online. Kita semuanya offline. Walk in customer kan. Jadi waktu tu kita start lah penetrate untuk masuk bahagian-bahagian online ni. Segala macam platform lah waktu tu. Segala macam apa tu dia panggil, Lalamove, Foodpanda, Grab, semua kita register kan. Akhir-akhirnya kita pilih lah yang paling ni. Rupanya itulah titik tolak yang merubah perjalanan kuih daripada 4 tahun lepas. Selepas MCO tu. Dan membuka jalan untuk kita buka lagi kembang. lah. Kerana selesai saja, seusai habis MCO tu, September 2021, tak salah saya, kita punya revenue tu, kita punya jualan tu bertambah lah. Maksudnya dia open balik back to normal macam sebelum MCO, tambah dengan online. Jadi bertambah lah kan jualan tu kan. So saya bersyukur sangat lah hikmah tu. Maksudnya dia ada online, ada offline. Setiap benda yang jadi mesti ada hikmah dia kan. Kan. Jadi satu benda yang untuk kita fikir lagi ke Benda baru. Tolak benda baru. So kita terkeluar daripada MCO tu sebab langkah-langkah yang kita ambil. Sebab tu masa tu pun kalau banyak juga saya adalah kita social media punya ni kan, invitation apa, saya kata no kita kena go towards online. Supaya customer can access us. Masa tu memang orang beli online lah. Memang Adalah sempat untuk kan ada ketua keluarga saja boleh. Macam ular lah kat luar tu beratur. Beratur juga. Cuma online pun dah start tu. People can access you. Dia kan ada radius dia kan. Kalau online ni kan. So kalau radiusnya 15 kilo 20 km daripada jarak kedai ataupun mana-mana outlet kita tu, okey lah. Kalau akak duduk dekat Seri Kembangan, you can access us. Okey lah, tunggu je lah kat Seri Kembangan. Kita hantar lah. Kuih ni akak tahu memang ramai juga selebriti-selebriti yang selalu promote semua. So nak tanya, kalau boleh collab dengan mana-mana selebriti untuk promotekan jual kuih ni, siapa yang Izzuan pilih? Cik, saya jeling tu. Saya jeling ke sana dulu. Saya lagi lah patut. Tadi akak beritahu kita bekerjasama dengan banyak selebriti. Jadi sebenarnya kita tak adalah spesifik selebriti. Kita agak terbuka dan rakan-rakan selebriti ni sebenarnya sahabat-sahabat baik juga. Saya berteman dengan diorang semua kan. So kalau ni kita tak ada spesifik lah setakat ni. Kita mengalu-alukan siapa yang nak tolong kadang-kadang mempromosikan, ada aktiviti. Even though yang terbaru ni pun kita ada event besar lah coming soon kan. Saya tak sebut lah dia punya syarikat tu. Edaran bubur lambuk. Dia melibatkan ramai orang. Jadi kita tak khusus pada satu lah. Kalau face off tu pun kita belum pertimbangkan lagi. Kenapa senyum? Sambil tersenyum. Belum. Itu mungkin boleh tanya lepas ni. Dia risau soalan-soalan macam tu kan. Okey lah, kita tak payah tanya lah, tak payah pergi deep lah. Tapi generally kita mengalukan semua. Sebab semua ni rakan-rakan, sahabat. Nak tanyalah, kalau ada orang yang nak buka bisnes macam you, apa message and nasihat untuk mereka? Okay. Biasalah saya pun ada pasang naiknya. Jadi kita pun timba ilmu daripada pengalaman yang ada. So apa yang saya nampak, semua orang yang nak mulakan perniagaan ni, dia jangan bertangguh, buat je. Tapi kena seiring dengan ilmu. Ilmu ni dari segi belajar sedikit struktur kewangannya, macam mana kita nak manage communication skill kita sesama pekerja. So anyone, semua orang boleh buka. Akak pun boleh buka, anytime buka. Tapi macam mana you nak manage tu? Dia bukan sekadar kita jual beli, dia ada pengurusan yang lain kat belakang tu. So buat je bisnes, tapi kena datang dengan ilmu. Bagi saya sedikit ilmu pun tak apa. Tapi time to time you belajar. And then benda paling penting,
yang sekarang saya sedikit obses adalah tentang struktur kewangan. Nampak macam niaga kuih je kan. Sebab itu memang selalu orang Kan? gagal lah kan. Kalau Saya pun perasan, tapi kalau di kuih, insyaAllah kita masih bertahan. yelah, Kita apa nasihat you untuk macam bab pengurusan kewangan tu? dia kena, dia ada setengah orang kita ni dia berniaga, saya tak kata siapa-siapa lah, berniaga ni duit jualan tu duit dia. Ni masalah lah. Tak asing kan? Dia tak asing kan. Dia patutnya dia kena faham macam mana kita nak ambil dari segi gajian dekat situ. Kena ada knowledge kewangan juga. First thing first, dia kena buat account dengan baik. Bagi saya lah, benda-benda macam tu. Kena ada sedikit management kat situ sebelum dia kembangkan lagi. Kalau kita dekat kuih tu, kita ada pelbagai department. Kita punya account, kita ada HR, kita ada bahagian IT, kita ada bahagian development, grafik, punya bahagian grafik design pun ada, bahagian logistik, purchasing. So akak faham tak? Benda tu orang nampak operasi yang kat bawah tu, penjualan, jual beli, jual kuih, jual apa kan. Tapi kat di belakang back end dia tu ada another team. So siapa yang nak mula perniagaan, kena belajar sedikit ilmu perniagaan. Ilmu tu penting lah. Bukan Ilmu main. penting. Ada satu lagi benda. Kena tahu target market tu. Apa benda yang nak diniagakan, siapa pembeli dia, siapa target market dia yang betul. Fokus. Macam tu. Kalau kuih, target market, akak-akak lah. Okay. Mungkin juga lokasi kot. Lokasi tu penting. Itu sangat penting tak? Ya. Bila kita cakap tentang kafe, restoran, kedai makan. Kat mana orang Melayu kuih? Nama kuih. Orang Melayu ke orang? Tapi akak jangan surprise. Kuih ni di Subang Jaya 70% kita punya customer bangsa Cina. Dia bukan kita bertumpu pada satu bangsa je. Kita tapi macam tadi lokasi tu pertimbangan dia dari segi parking, Betul. demografik penduduk dekat situ. Itu semua kita ambil tahu. Berapa kepadatan penduduk kat situ, berapa Melayu ada kat situ, berapa Cina, berapa India, berapa lingkungan umur begini. Semua dah diambil kira lah. Dah dia ambil kira, barulah kita ambil keputusan untuk buka kat satu-satu tempat tu. Okay, itu kalau yang macam tu. Kalau nak buka yang stall-stall kecil. Okay. Saya dalam kita punya kerangka besar tu ada juga, sebab ramai orang datang ke kuih ni, kita ramai orang pun nak berniaga. Orang yang ada berduit sedikit, dia nak duduk lah dalam struktur kuih tu juga. Dia pun, boleh tak saya ambil franchise? Boleh tak saya nak ambil ni? Setakat ni memang kita tak ada buat franchise. Sebab macam saya cakap tadi, kita ada satu pengurusan yang besar, yang kita mengelolakan semua outlet-outlet kita ni. And then bila orang dah banyak sangat bertanya tentang tu, saya ada dalam big plan saya tu untuk kita small scale kan sikit. Jadi macam agak cakap warung, kios, pushcart, apa semua ni, InsyaAllah ke depan dalam masa ni lah, kita bergerak seiring lah. Saya akan tawarkan. So modal lebih rendah, risiko pun lebih rendah. Jadi orang kali pertama nak berniaga kan, tiba-tiba dia nak berniaga ni Kang. Macam saya cakap tadi, kena seiring dengan ilmu dan pengalaman. Tapi kalau yang kecil, dia kurang risiko, kita boleh guide. Macam tu. InsyaAllah guide, yang kecil pun ada. Nanti. Ni berminat. Berminat Dia tanya. Dah nak berhenti kerja. Ambil ilmu. Betul. Patutnya orang kita ni memang kena berniaga. Betul. Sekian saja buat kali ini. Temui anda di episod akan datang di dalam Sembang Dapur Rasa. Jangan lupa follow majalah Rasa di www.rasa.my dan di platform sosial media Instagram, TikTok dan Facebook. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pula yang jawab.